perjalanan haji ni dia adalah tempoh masa untuk nak mendidik hati. Kalau kita dah bayar pakej mahal ni, kalau balik orang tak panggil haji, tak nak toleh. Jadikanlah kami insan-insan yang menyahut seruan-Mu di waktu yang tepat pada hari-hari haji pada tahun ini, ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fadil Ustaz Halim di atas kupasan berkaitan dengan hati, yang mana proses haji ini sebenarnya banyak dapat mendidik hati kita. Malah dalam perjalanan haji itulah kita akan tahu diri kita yang sebenar. Seperti yang Ustaz Halim katalah, ujian kita akan hadapi dalam haji ni macam-macam. Dia akan datangnya riak, aku bayar mujamalah ni mahal ni, takkan sekai ni kan. Dia akan datang kadang-kadang. Dan inilah kita kena sedar bahawa bagaimana hati ini memainkan peranan penting. Sebab itu kita katakan tadi yang disebutkan oleh Fadil Ustaz Luqman, kita kena perbetulkan niat sentiasa. Sepanjang perjalanan haji itu bermaknanya kalau boleh setiap hari itu kita kena perbetulkan niat. Sebab apa? Kita nak perjalanan haji itu sentiasa dalam keadaan ikhlas kepada Allah. Kita nak jadi orang yang mukhlisin, betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak ada yang sangkut dalam ibadah kita. Tuan-tuan, kita korbankan harta kita banyak ni. Ada yang korbankan 150,000, ada mungkin lebih lagi. Tetapi adakah kita nak harta yang kita korbankan tu pergi dengan gitu saja? Kita hanya lepaskan penat lelah tapi tidak ada bekalan untuk akhirat. Dah tentu kita tak nak. Maka sebab itulah apa yang dihuraikan oleh dua orang panel kita pada sesi pertama tadi, tuan-tuan rahmatullah, berkait dengan niat, berkait dengan hati. Malah hati inilah tuan-tuan rahmatullah kunci segala-galanya, tuan-tuan. Bagaimana Ustaz Alim sebut tadi, ya, kita minta doa kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai pembolak balik hati. Siapa pembolak balik hati kita ni? Allah. Sebab hati milik kita ni adalah milik Allah, bukan milik sesiapa, tuan-tuan. Tak ada siapa pun boleh pegang hati kita. Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, tuan-tuan, bila kita balik kepada kalimah hati dalam bahasa Arab disebut qalbun. Bukan kalbun, bukan huruf kaf. Kalau kalbun anjing, tuan-tuan kena sebut betul-betul. Qalbun, qaf, yang mula dengan huruf qaf. Kan bila disebut, bila dibahas dalam bahasa, tuan-tuan rahmatullah, qalbun dari kalimah qalaba, bermaksud bola. Dia tak tetap. Bermakna hati kita ni tak tetap, tuan-tuan. Hati kita ni macam mana Ustaz Ali sebutkan tadi. Hari ni kita boleh bergembira. Sekejap lagi mungkin kita akan sedih. Hari ni kita boleh kasih seseorang. Esok mungkin kita bermusuh dengan seseorang. Hari ni kita boleh berkawan. Mungkin esok menjadi lawan kita dalam kehidupan. Maka sebab itulah, tuan-tuan, dalam Islam menitik beratkan penjagaan hati. Seperti mana Ustaz Ali sebut tadi. Ni hahuna. At-taqwa hauna, di dalam hati kita. Dan bagaimana hadis yang saya sebut tadi, jikanya hati itu baik, baiklah kesudahannya. Tapi kalau hati itu buruk, maka buruklah kesudahan. Maka, tuan-tuan, mulai di saat ini, tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di hari ini, tuan-tuan, sebelum kita menjejakkan kaki kita sampai ke tanah haram, tuan-tuan, kita dah kena perbaiki hati kita. Kita dah kena check list hati kita, tuan-tuan. Malah, tuan-tuan, rahmati Allah, kita memahami bahawa ujian yang kita akan lalu ni panjang. Sampai habis haji lah, tuan-tuan. Sampai habis haji. Lama, tuan-tuan. Walaupun kita kata singkat je, 9 sampai 13. Tapi, tuan-tuan, perjalanan itu kita akan tempuh setiap detik demi detik. Tuan-tuan, dan ujian itu akan datang. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita dah selesai pusingan yang pertama. Kita pergi ke pusingan yang kedua, tuan-tuan. Bagaimana kita kaitkan tadi, tuan-tuan, dengan yang pertama niat, kemudian hati. Dan fokus bagi kita haji ni, tuan-tuan, tidak ada benda yang lain melainkan kita sebutkan di awal-awal tadi, iaitu, tuan-tuan, kita nak mendapat haji yang mabrur. Kenapa? Kerana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Nabi kata haji mabrur ni tidak ada yang lain melainkan syurga. Tak ada balasan lain lah. Sesiapa yang mendapat haji yang mabrur, syurga lah. Allahumma salli ala sallam. Sebab itu, tuan-tuan, kita ni mengejar haji yang mabrur. Tetapi dalam nak meniti haji yang mabrur itu, tuan-tuan rahmatullahi, kita akan lalui banyak ujian. Perjalanannya daripada rumah kita, daripada hari ini ni, mungkin akan ada ujian-ujian yang akan kita tempuhi, tuan-tuan. Sampailah tamatnya perjalanan haji. Maka, tuan-tuan rahmatullah, kita nak mendengar perkongsian Al-Fadhil Ustaz Luqman. Sebagai orang yang banyak terlibat dengan dunia
umrah, haji dan umrah ni tuan-tuan rahmat Allah. Bagaimanakah perjalanan ujian haji ini Ustaz? Yang mana kita sebutkan bahawa perjalanannya perlu kepada kusut masai, perlu pada pengorbanan, perlu kepada kesusahan ini yang akan menjadi kekuatan kepada kita. Bagaimana Ustaz boleh gambarkan supaya jemaah haji kita kali ini dapat memahami apakah sebenarnya prinsip haji yang kita akan lalui dalam tempoh yang beberapa hari tu, dan ujian-ujian yang akan bakal dilalui oleh jemaah haji kita. Terutama kita sebut tentang ujian kaki dengan ujian sati ni, kan? Mungkin Ustaz boleh huraikannya. Falyatafadhal masyukur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Fadil Ustaz Azlan, sahabat panel Ustaz Halim dan hadirin hadirat yang saya hormati. Soalannya hebat, tak mampu saya nak jawab ni. Dengan soalannya yang berkobar-kobar tu, itulah ujian kami untuk menjawab soalan daripada moderator yang hebat, Ustaz Azlan, tentang apa yang ujian-ujian yang bakal kita tempuh. Satu yang kita kena ingat, kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya. Allah menyatakan ahasiban nasi ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu menyangka kami akan membiarkan mana-mana manusia menyatakan bahawa kami telah beriman sedangkan mereka belum diuji? Jadi kerana daripada itu, kita layak ke untuk kita menyatakan kita haji, dan layakkah kita akan menyatakan kita ini hajjah tanpa kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kerana daripada itu, apabila disebutkan tentang firman Allah yang tadi, yang sebagaimana soalan daripada Ustaz Azlan dengan apa yang kita akan tempuh sepanjang perjalanan, saya tak nak ambil jauh, tetapi saya nak ambil satu yang tadi dimulakan oleh mudir pada permulaan taklimat tentang doa musafir. Jadi daripada doa musafir ini, saya nak cuba bawa tuan-tuan menghayati doa ini, supaya dengan doa yang kita amati, yang doa yang kita betul-betul kita munajat sungguh-sungguh kepada Allah, menunjukkan bahawa kita memang bersedia untuk menghadapi ujian sepanjang bermusafiran. Saya tak ambil semua. Saya bermula daripada potongan yang bawah, iaitu Allahumma hawwin alaina safarina haza. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong permudahkan tentang bermusafiran kami ini. Tuan-tuan, mungkin kalangan kita yang sedang diuji dengan sakit, mungkin kalangan kita yang sedang diuji dengan masalah rumah tangga sebelum kita musafir, dan mungkin juga akan menghadapi masalah-masalah yang lain. Jadi kita doa sungguh-sungguh pada Allah, ya Allah permudahkan pemusafiran kami ini. Dan pastinya daripada mula, tadi pun ada taklimat kan, adakah siapa yang nak naik bas daripada sini, siapa yang terus ke KLIA, dan kemudian nanti perjalanan di sana bagaimana. Dan apabila kita berada di Aziziyah, maka kita minta sungguh-sungguh pada Allah, mudah-mudahan Allah permudahkan kita punya perjalanan. Watwi anna bu'dah, ya Allah, ya Tuhan kami, kamu lipatkan jarak yang jauh itu menjadi dekat kepada kami. Jadi memang jauh perjalanan tuan-tuan. Daripada sini menuju ke Jeddah pun dah jauh. Daripada Jeddah nanti kita nak masuk menuju ke Aziziyah pun dah jauh. Nanti Aziziyah, nanti ada pula yang komen, dia kata kami masuk ni lewat, kami masuk lepas 1 Zulhijjah, kami terpaksa duduk Aziziyah. Umrah daripada Aziziyah, orang lain umrah daripada Kolop Tower je. Terus pergi umrah. Kita tak, kita pada Aziziyah, kita akan pergi ke Masjidil Haram, dan kemudian kita patah balik nanti. Penatlah Ustaz, kan tak akan bayar mahal-mahal ni, nak penat begitu. Kita minta mudah-mudahan dengan penat tu Allah pendekkan jaraknya. Tuan-tuan, kena begitu. Kena rasa kita memang kita nak haji ni, memang dia akan merasakan kejauhan tersebut. Yakinlah, kadang-kadang jemaah yang kemahnya lebih dekat lagi banyak mengeluh berbanding jemaah yang kemahnya lebih jauh. Yang jauh tak ngeluh, yang dekat pula ngeluh. Ingatkan dekat rupanya jauh juga. Sedangkan tu dah dekat dah, orang lain lagi jauh. Jadi kita kena bayang yang lebih jauh daripada kita. Dan kita kena bayang yang mereka yang sebenarnya lebih susah. Saya sering begini, Rasulullah sebut apa? Rasulullah kata, unzur man asfala minkum. Kamu lihat siapa yang lebih rendah banding kamu. Siapa yang lebih rendah? Ada yang cacat sedang berjalan menuju ke Jamrat. Ada yang tua yang sedang berjalan daripada kemahnya kemudian menuju ke Musdalifah. Dan ada yang lebih tua yang lebih sakit daripada kita, dia tolak dengan kursi roda, dan kalau dia tidak mampu pun dia sanggup nak pergi. Maka kena pandang yang lebih teruk daripada kita berbanding pandang yang lebih tinggi. Kenapa dia lebih baik, kita tak dapat lebih baik? Kenapa kemahnya lebih dekat, kemah kita lebih jauh? Maka kita minta dengan Allah pendekkan jarak itu. Pendek dengan apa? Dengan kita punya hati menjadi lapang. Dan kemudian
Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, engkau lah menjadi penemanku dalam pemusafiran. Tuan-tuan, dalam musafir kita memang kena pilih teman yang baik. Tuan-tuan, teman yang banyak mengeluh akan menyebabkan kita pun akan banyak mengeluh. Teman yang kita yang dia itu susah untuk beribadah, kita pun akan sama susah beribadah. Kita memang kena ambil semangat, teman-teman. Memang tadi Budi pun sebut, dia kata kalau kita memang nak sungguh-sungguh ibadah, kita kena tengok juga kawan-kawan kita yang susah dari sudut apa? Dari sudut kesihatannya. Jangan paksa dia untuk ikut macam kita. Dan kita pun kena tahu diri kita, boleh tak kita nanti nak ibadah yang lebih besar pada ibadah-ibadah yang hebatlah. Contoh, kita tuan-tuan yang masuk akhir ni, alhamdulillah, ada yang masuk lebih awal, dia dah pulun habis dah 5 waktu dekat Masjid Haram. Nanti masuk hari Masyair je, hari-hari yang penting ini dia menjadi lemah. Kenapa? Sebab dah semangat dulu dah. Jadi kita kena pilih teman yang baik. Kan teman, dan alhamdulillah tuan-tuan, kita bukan macam tadi Mudir sebut, kalau muassasah satu mutawif dia pimpin 300 jamaah. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat bimbingan yang baik, dapat peneman yang baik. Kalau ada masalah langsung beritahu kami di KUJDT. Maka itu doa kita. Dan kemudian wa khalifatal fil ahl, ya Allah, tolong jadikan pengganti kami dalam ahli keluarga kami. Percayalah, kadang-kadang telefon tak berhenti berbunyi. Anak-anak mengadu macam-macam di rumah yang tak cukup. Kan? Kalau yang pergi seorang, mungkin pasangan pun ngadu macam-macam dekat rumah, apa yang tak ada. Dan maka kita akan menghadapi pelbagai ujian-ujian tersebut, tapi kita yakin Allah jaga. Contoh satu je. Kan? Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Qasasul Anbiya, bagaimana ketika Nabi Allah Ibrahim AS, dia nak tinggalkan Sayyidatina Hajar di satu tempat yang dipanggil Safa dan Marwah. Dia tinggal di Mekah. Ketika mana dia tinggalkan, pada ketika Allah kata, wahai Ibrahim, kamu tinggalkan isterimu dan anakmu yang baru lahir namanya Ismail. Ketika mana Nabi Ibrahim nak tinggal, tuan-tuan, ayah dia pasti akan memikirkan anak dia. Dia mesti fikirkan kepada isteri yang ditinggalkan. Confirm pasti ada walaupun dia Nabi. Maka Allah minta Nabi Ibrahim, Allah kata, wahai Ibrahim, kamu pergi tanpa menoleh ke belakang. Kamu pergi sahaja ke depan, jangan toleh ke belakang. Maka ketika itu Nabi Ibrahim naik sampai ke Jabal Safa, naik. Hajar panggil, bang, kenapa tinggalkan Hajar? Hajar kan baru melahirkan anak. Bang, kenapa tinggalkan Hajar? Kan Ismail masih kecil. Nabi Ibrahim tak nak toleh. Kenapa? Kalau dia toleh, terganggu hati dia. Kadang-kadang terpaksa tak tengok handphone. Kenapa? Takut terganggu hati. Sebab handphone dia, orang yang mengeluh tak berhenti. Kerja kita tak pernah berhenti dalam handphone. Maka kadang-kadang kita terpaksa off data. Tapi kalau boleh taklah bagi kita nak berhubung. Tapi ada kalanya kita terpaksa mungkin kita masukkan ruangan chat tu ke dalam kita punya archive kan, supaya tak nampak dia punya mesej yang keluar. Kenapa? Supaya tak pandang. Nabi Ibrahim tak pandang langsung. Maka Hajar pun panggil daripada jauh, wahai Ibrahim, adakah ini diarahkan oleh Allah? Dia tanya, wahai Ibrahim, kau tinggalkan aku dan anak ini, adakah ini arahan daripada Allah? Nabi Ibrahim tak toleh juga sebab dia takut terganggu hati dia. Dia pun ngangguk. Dia kata seakan-akan macam mengiyakan memang ini arahan Allah. Maka kata-kata daripada Hajar, dia kata apa? Dia kata, kalau begitulah wahai Ibrahim, kalau begitu itu arahan Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami yang ditinggalkan. Tuan-tuan yakin tak, kita pergi haji ni, yang di rumah tak akan disia-siakan oleh Allah. Tuan-tuan kena letak itu di bawah jagaan Allah. Sebab kita doa, wa khalifatan fil ahl, ya Allah tolong jadikan ada pengganti pada keluarga kami. Bukan maksudnya tuan-tuan tinggalkan isteri kahwin baru, tak. Tuan-tuan tinggalkan suami kahwin baru, tak. Tapi ada pengganti, siapa dia? Yang akan melengkapkan keperluan di rumah kita. Yang itu. Dan kemudian Allahumma inni a'udzubika min wasa'is safar. Ya Allah, kamu jadikan dalam pemusafiran kami itu, kamu jauhkan kami daripada sebarang kemudaratan dan kerosakan. Jadi kita doa dalam kita punya musafir tu memang ada macam-macam. Kan ujian, mungkin ada bas rosak, mudah-mudahan tidaklah. Mungkin ada jemaah yang tertinggal, mungkin ada sekian-sekian daripada kita punya ujian. Tapi kita doa sungguh-sungguh dengan Allah. Kalau terjadi pun mudah-mudahan ia baik. Memang kita tak boleh elak, ada kalanya tak boleh elak. Sebab itu saya tengok tadi sepanjang taklimat Mudir pun, Mudir tak boleh janji yang begini, confirm begini, tak. Kan? Kita cuma boleh buat yang terbaik, tapi hakikatnya Allah yang tentukan. Kita cuba merancang yang terbaik, tapi kita ada pihak-pihak yang kita kena tempuh, yang kita kena berhubung dengan dia. Kadang-kadang kita tak mampu untuk lakukan yang kita rancang. Tapi kita letak apa? Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada itu. Dan kemudian wa ka'abatil manzar, ya Allah tolong jauhi kami daripada pemandangan yang buruk. Kenapa? Kadang-kadang pemandangan tu tempatnya cantik, semuanya baik, tapi tandasnya itu kena beratur lebih panjang. Saya dengar satu podcast daripada seorang artis Indonesia, kan dia kata, saya tanya dengan ustazah, dia perempuan.
tanya dengan ustazah bagaimana tandas nanti ketika mana di Mina. Dia tanya, ustazah tu jawab apa? Dia kata, apa perlu kita ni dalam banyak-banyak perkara yang ada dekat Arafah, yang ada di Mina, kita fokus dekat tandas. Berapa lama tuan-tuan nak berada di tandas sepanjang berada di Mina? Berapa lama tuan-tuan nak berada di tandas sepanjang berada di Arafah? Sedangkan yang lebih utama itu doa kita pada Allah, dan apa yang kita nak pada Allah, itu yang kita nak, tapi kita fokus dekat tandas. Kenapa? Sebab pandangan kita itu buruk sangat. Kita nampak apa? Makanan yang mungkin tak berapa sedap, yang menyelerakan kita punya tekak. Sedangkan patutnya pada waktu itu, apa yang kita nak, semua yang kita nampak itu baik saja. Kan? Apa pun berlaku, kita nak pandang baik. Sebab daripada itu kita minta dengan Allah sungguh-sungguh, ya Allah, jauhi kami daripada ka'abatil manzar, daripada pemandangan yang tak baik, wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Ya Allah, dari yang terakhirnya, ya Allah, tolong jauhi kami daripada sesuatu yang tidak baik nanti ketika mana kami pulang dalam keadaan kami melihat harta dan anak kami, maka atau keluarga kami. Maka kita minta sungguh-sungguh pada Allah. Kalau kita balik kadang-kadang tuan-tuan, tanda Allah terima kita punya haji, rupanya Allah uji kita dengan ujian yang lebih berat. Ada orang pulang daripada haji, tiba-tiba anaknya meninggal. Ada keluarga yang langsung menyembunyikan kematian tersebut. Kenapa? Tak nak mengganggu ibadah. Kadang-kadang kita balik daripada haji, ada orang yang kena buang kerja. Ada orang balik daripada haji, sekian-sekian ujian dia. Adakah Allah tak terima kita punya haji? Tak. Kadang-kadang itulah sebenarnya tanda Allah terima kita punya haji. Saya cuma menggambarkan sepintas lalu sahaja tentang apa yang mungkin akan berlaku. Dan doa kita kena letak tuan-tuan. Apabila kita doa nanti, saya pun akan baca doa yang pergi dengan saya, dan ustaz-ustaz lain pun akan baca doa dengan doa musafir ini. Tadi Mudir pun sebut, nanti kalau kita gerak daripada Bandar Dato' On, kita gerak nanti pun akan baca doa ini. Ketika mana naik kapal terbang pun akan baca doa ini. Nanti ketika mana bergerak daripada airport menuju ke kita punya penginapan pun akan baca doa ini. Nanti ketika mana kita gerak tempat ke tempat pun akan baca doa ini. Kenapa doa ini kita sentiasa baca? Ini doa daripada Nabi. Supaya kita letakkan semuanya kepada Allah, dan itulah sebenarnya yang akan berlaku, tapi hakikatnya nanti kita yang akan tempuh. Kita akan tempuh, dan alhamdulillah, insya-Allah tuan-tuan, kita dengan kawan-kawan kita yang kita dah kenal hari ini, dengan tim kita KUJDT, kita usaha untuk ujian yang kita hadapi bersama. Bukan tuan-tuan seorang-seorang, kita hadapi bersama, dan insya-Allah mudah-mudahan dengan ujian yang kita bakal tempuh nanti, Allah menjadikan itu sebagai satu jalan dan cara untuk Allah menjadikan haji kita haji yang mabrur, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak. Jadi saya, walaupun ini pusingan terakhir saya, tapi saya bukan berhenti di sini. Saya akan bersambung nanti tuan-tuan di Mekah dan di Madinah. Saya pun akan tinggalkan keluarga, saya pun akan tinggalkan semua dengan saya punya kesibukan di kerja pun memang tak sempat semua, tapi mudah-mudahan saya dapat fokus untuk bimbingan, dan mudah-mudahan kita dapat musafir bersama dan pulang dengan haji yang mabrur, insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fadil Ustaz Luqman. Huraian yang sangat menarik, berpandukan kepada doa musafir. Dan kita tak terjangka bahawa doa musafir itu sangat lengkap apabila kita nak melangkah ke tanah suci haram, terutamanya dalam pelaksanaan haji. Dan bagaimana Ustaz Luqman sebut tadi, dalam satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa kita orang yang beriman ni pasti akan diuji. Kan? Malah Nabi SAW juga sebutkan asyiddal bala al-anbiya, yang paling dahsyat yang akan terima, yang melalui ujiannya adalah para nabi. Para nabi lagi dahsyat ujiannya. Kalau kita kata Allah ujian aku ni dahsyat, tapi kena ingat bahawa para nabi lagi dahsyat. Kan ada diuji dengan sakit, ada diuji dengan ahli keluarga, ada diuji dengan masalah umat, lagi dahsyat. Kan? Tetapi itulah hakikat, bila banyaknya ujian, itulah kemanisan hidup. Sebab itu bagaimana dalam satu hadis Nabi SAW juga sebut, innal azimal jaza' ma'al azimal bala. Nabi kata apabila Allah nak bagikan satu ganjaran yang besar, Allah akan datangkan ujian yang besar. Kalau nak dapat balasan daripada Allah ni besar, maka Allah akan uji juga ujian yang besar. Bermakna haji kita ni tuan-tuan, jangan mengimpikan seperti mana yang disebut oleh Tuan Mudir, mengimpikan red carpet, jangan. Walaupun kita kata, saya bayar 250,000, mana red carpet? Kan? Dan sebaliknya, kita letakkan bahawa dalam haji lah Allah nak uji kita. Kita kena siap dah, aku akan berhadapan dengan ujian, tapi aku minta ujian yang aku mampu lalui. Sebab apa? Aku nak dapat ganjaran yang besar, seperti mana yang disebut oleh Nabi. Nabi kata, kalau Allah nak bagi ganjaran yang besar, Allah akan datangkan dengan ujian juga yang besar.
innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Malah Nabi sebut, jika Allah sayangkan sesuatu kaum, Allah akan uji mereka, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmatullah, jangan kita rasa menyesal bila datangnya ujian. Sebenarnya ujian itu Allah tanda Allah kasih kita. Ujian itu tanda Allah nak kita dekat dengan Allah. Malah Allah nak angkat darjat kita. Dan Nabi sebut lagi, faman radiya falahu ridha. Sesiapa yang redha terhadap ujian, dia akan dapat redha Allah. Bermakna tuan-tuan, perjalanan haji kita ni ada ujian. Kita kena ingat bahawa itulah Allah bagi kepada kita, dan kita jangan menghina, jangan mencela ujian tersebut, tapi kita redha kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita nak dapat redha Allah. Faman sakhita falahu suhtu. Nabi kata sesiapa yang mencela ataupun menghina ujian tersebut, dia akan dapat penghinaan. Penghinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita kena niat dah hari ni tuan, kita kena letakkan diri kita ni bahawa aku nak buat haji ni dah tentu ada ujian, tapi aku nak ujian itu Allah SWT mudahkan kepada aku, dan Allah ringankan ujian itu untuk aku mendapat haji yang mampu. Dan jadikan ujian itulah kemanisan haji aku. Jangan kata ujian itu sebagai beban. Tidak. Jadikan ujian itu adalah kemanisan. Tuan-tuan, ujian dalam ibadah ni umpama hujan selepas panas. Supaya kita panas ni, panas terik, tiba-tiba datang hujan. Seronok tak? Seronok. Itulah kemanisan ujian. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita nak pergi tuan-tuan soalan kepada panel kita yang terakhir. Tuan-tuan rahmat Allah, iaitu Al-Fadil, Tuan Guru kita Ustaz Alim. Ustaz, tadi jemaah haji kita tentang dia ajar tentang simulasi haji. Daripada paling besar sekali bagaimana perjalanan nak menuju ke Arafah. Kerana Nabi sebut Al-Hajjul Arafah. Haji itu tertanggung pada Arafahnya. Bermakna kunci haji itu ada pada Arafah. Kemudian selepas Arafah, jemaah haji ini akan bergerak pergi ke Muzdalifah. Kan? Untuk apa? Mabit, untuk nak kutip batunya. Kemudian pergi ke Mina. Kemudian adanya Jamrah. Kemudian nak kena pergi ke Mekah pula. Semua itu disebut sebagai masyair. Kawasan Muzdalifah, Mina, Jamrah itu disebut masyair. Jadi Ustaz, bagaimana Ustaz boleh huraikan, ceritakan kepada kami ni falsafah syariat haji ni dalam proses melaksanakan haji ni melalui masyair ni, supaya perjalanan haji yang bakal dilalui oleh Dhuyufur Rahman ni, dia faham bahawa perjalanan syariat itu adalah menuju ke arah redha Allah ataupun ke arah mendapat haji yang mabrur. Falyatafadhal mashkuran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita slow-slow je. Orang muda ni memang bersemangat. Tak mampu kita nak ikut gaya dia. Kita slow-slow je. Saya pun tengah tak berapa sihat. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, respon sedikit tentang Ustaz Azlan sebut tadi, jangan kutuk ujian. Jangan kutuk. Kutuk ini dalam hadis Nabi, saya teringat banyak hadis yang menyebutkan satu perkataan. Rasulullah sebut la tasubbu. Tasubbu. Jangan kutuk, jangan kutuk. Banyak. Antaranya satu kisah seorang sahabat perempuan, Ummu Sulaim tak silap saya. Rasulullah ziarah dia, tapi di dalam keadaan berzap-zapin, dalam keadaan tak tenteram. Dia bangun duduk sana begini. Rasulullah kata, "Malaki ya Ummu Sulaim? Kenapa kau ni Ummu Sulaim? Tak tenang, duduk sana kemari, duduk salah diri, salah bangun salah." Dia kata apa? "Humma, aku demam ni. Panas badan. La baraka fi." Langsung aku tak seronoklah demam ni. Tak suka aku demam-demam macam ni. Tak gembira aku. Maka kata Rasulullah, la tasubbul humma. Jangan kutuk. La tasubbi perempuan. Jangan kamu kutuk demam tu. Tapi itu ujian. Jadi macam mana nak kata? Demam ni. Nak dikutuk ke nak apa? Macam mana? Nak tak selesa kita ni. Maka doa. Ini doa ambil. Buat mungkin tadi demam, tapi mungkin kita boleh ambil pada semua ujian. Bahasa Melayu je kita sebut. Ya Allah, jadikanlah ujian ini, atau demam tadi kalau demam lah, ujian ini baik untuk aku. Dan jangan jadikan ujian itu, balak bencana kesusahan ini susah untuk aku. Jadi jadikanlah demam ini baik untuk aku. Dan jangan jadikan demam itu buruk untuk aku. Itu doa. Jadi seimbang kita. Doa. Kita ambil demam tapi beri kebaikan kepada kita.
Orang susahkan kita mungkin. Mungkin perjalanan 3 km nak jadi 8. Mungkin yang 8 tu jadi baik untuk kita pula. Bukan tak baik. Jadi ujian-ujian tu kita doa. Jadi jangan kutuk ujian. Bersama hadis Nabi SAW, la tasubbul huma. Jangan kamu kutuk ujian demam tadi kalau nisbah pada umum muslim. Kita kat sana nanti mungkin sakit, mungkin demam, tersandung kaki apa semua. Ya Allah, jadikanlah tersandung kaki aku ini baik untuk aku. Tidak jahat untuk aku. Kan? Mungkin dengan sebab itu sabar meningkat ganjaran pahalanya. Antaranya lah yang kita dapat detect lah. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala firman berkait tentang apa masyair. Masyair ni plural. Kalau singular dia syiar. Kita panggil syiar. Masyair syiar iaitu kalau kita nampak sahaja yang Ustaz Azlan tanya ni masyair. Masyair haram kita panggil. Masyair atau syiar adalah tanda yang menjadikan kita tengok sahaja ini Islam. Kopiah syiar, nampak je Islam. Kalau pakai macam ni Muslim. Kalau macam ni lain, sebelah lain. Ini lain. Putih-putih juga tapi lain. Jadi tuan-tuan kasih Allah contoh, pergi masjid je ulang alik, ni mukmin. Itu syiar. Pergi Arafah kumpul haji. Kita dah tahu dah. Bukan setakat orang yang mukmin, Muslim, orang kafir pun tahu. Kumpul kat masjid dia, sembahyang Jumaat. Itu syiar. Pagi-pagi kenapa hari Jumaat, hari ni pakai putih semua ni? Oh, hari Jumaat. Orang kafir pun tahu. Sebab itu syiar. Tapi Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak syiar yang ada dalam dunia. Disebut syiar yang 3 yang besar. Antaranya Padang Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dan Tanah Haram itu sendiri syiar. Wa man yu'azzim wa zalika man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu ayat Allah bagi. Sesiapa yang memuliakan, man yu'azzim sya'airallah. Siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, yang dimaksudkan tu bukan kopiah, bukan ini, tapi yang 3 tadi tu. Tanah haram yang tuan-tuan nak muliakan ni. Tuan-tuan nak datang pergi muliakan ni, yang Allah sebut dalam Quran, siapa yang memuliakan 3 benda ni, tanah haram, Arafah, Muzdalifah dan sebagainya kawasan situ, fa innaha min taqwal qulub. Sebenarnya itu adalah berdasarkan hati mereka yang ada takwa. Confirm, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan bersusah payah sama ada secara ramai-ramai, seorang-seorang, orang lain tak tahu kepayahan kita. Semuanya Allah kira dan Allah tahu semuanya berasas daripada hati tadi juga. Takwa. Kenapa nak pergi sibuk-sibuk ni? Takwa. Orang yang ada je yang boleh jawab benda tu, takwa tu. Kau rugilah 150,000, baik kau pergi 30,000 je. Kita pun dah masuk takwa lain. Orang takwa lain, dia tak kira tu. Ingat satu yang nyanyian Sudirman kan? Perjalanan jauh tak kurasa. Sebab apa? Sebab hati melonjak sama. Kalau hati tak lonjak sama tak jadi. Jauh rasanya. Nak nyanyi nanti suruh ustaz kan? Perjalanan jauh tak rasa apa-apa. Jauh 5 jam dah, 10 jam selek je. Tapi sebab hati nak redha Allah. Gitu. Dia nak redha Allah tu, berkobar-kobar, tak rasa. Kaki dah bengkak ni. Tak rasa pun. Tapi kalau hati tak bersama, sekejap je, aduh, susah betul, tak sakit pun, dia urut-urut kaki tu. Macam tanda-tanda macam sakit. Jadi, syiar yang pertama, tanah haram. Sekarang ni kita dah berada di bulan haram. Sekarang sudah berada di bulan haram. Ada 4 bulan haram dalam 12 bulan, antaranya Zulkaidah ni, Zulhijjah dan Muharram. Kalau cerita bab sirah ni sangat panjang, bab tanah haram, bulan haram ni. Tetapi kemuncaknya Rasulullah sebut pada Hajjatul Wada. Nanti dekat sana tuan-tuan jangan nafikan apa yang Ustaz Luqman nak sebut. Pastikan Ustaz Luqman sebut benda ni kat sana. Sebab Rasulullah sebut di khutbah Al-Wada. Biasa akan disebut, mana-mana akan sebut. Saya minta musyrik-musyrik yang kat sana sebut apa yang Nabi sebut khutbah Al-Wada. Apa antara yang paling pangkal sekali? Selain Rasulullah sebut, wahai manusia, sesungguhnya aku tidak lagi tahu bahawa aku akan pasti hidup atau pasti ada pada tahun hadapan. Sekarang ini, bulan ini, sebagaimana kamu muliakan bulan ini. Bulan apa tu? Ketika tu bulan haram lah, Zulhijjah. Rasulullah berarafah pada tahun 9 Hijrah, 10 Hijrah tu. Pada bulan haram. Dan pada tanah ini, tanah apa tu? Tanah haram lah. Di Mina. Maka sebagaimana kamu muliakan tanah haram,
dan kamu muliakan bulan haram, maka hendaklah kamu muliakan hubungan sesama kamu. Tanah haram takut, curi selipar takut, betul? Berani curi selipar ke tanah haram? Selipar aku ni tak ada, rembak lah selipar mana-mana, tak berani kaki ayam kita, kan? Tak berani pakai kasut sebelah tu. Sebab apa? Sebab tanah haram. Cuba kat masjid Skudai, habis ke 10 orang di belasah. Jadi tuan-tuan kasih Allah, ketika itu, bagaimana kamu muliakan tanah haram dan bulan haram, kamu jangan, hendaklah kamu muliakan 3 perkara ini di antara hubungan sesama kamu. Harta sesama kamu, darah sesama kamu, maruah sesama kamu. Ini saya simpulkan khutbah di Mina dengan khutbah di Arafah. Dia berbeza sikit, tapi gabungan antara itu. Jadi tuan-tuan kasih Allah, harta orang jangan diambil walaupun sedikit. Di sini, apatah lagi di sana nanti. Nak pakai, nak apa, pinjam cakap. Itu satu musibah besar nanti. Sebab di tanah haram. Di sini pun gitu, di sana apatah lagi. Sebagaimana kamu muliakan tanah haram, bulan haram, maka muliakanlah 3 benda di antara kamu. Ini nak dibuat di tanah haram, di bulan haram, di masyair nanti ni. Jaga. Apa dia? Harta. Jangan ambil orang punya. Kemudian darah, pukulan. Pukul. Yang paling sikit jentik lah. Yang paling teruk bunuh. Jangan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat. Dan ketiga, pukul tidak. Ambil harta tidak. Maruah kita calarkan. Maksudnya jangan diusik harta orang, badan orang dan maruah orang. Diperli, difitnah, di apa. Sebagaimana kamu muliakan tanah haram dan bulan haram, maka muliakanlah hubungan sesama kamu yang 3 perkara itu. Itu kemuncak. Dan lain-lain nanti tersambung dengan Ustaz Luqman dekat sana. Akan banyak lagi, ada 7 ke 8. Tuntut dengan dia nanti. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, di Arafah kita berada di sana. Seawal pagi kita bertolak daripada Mina. Betul, kalau kita ada tarwiyah kan? Tarwiyah dia tak? Kalau sempat kita tarwiyah, pagi itu mungkinlah perjalanan ikut tuan-tuan sampai ke Padang Arafah. Tengah hari itu kita pun berwukuf. Tak payah niat, saja aku berniat wukuf lillahi ta'ala, tak payah. Sebab kita dah niat haji. Sebab kita terus melaksanakan wukuf, masuk waktu zuhur, start wukuf. Start wukuf. Di situ kita pun ada khutbah, kita dengarlah khutbah. Kalau tak ada, habis khutbah semua semayang zuhur, kita jamak semua, kita pun berdoa. Maka dekat situ apa? Ambil satu kehebatan yang Allah suruh aku lalu di tempat-tempat yang Nabi pernah lalu semua ni. Ustaz Azlan kata orang yang tadi sebutkan hadis golongan yang paling banyak menerima balak, bencana ataupun ujian Nabi, dan ujian Nabi dekat situ lah. Dan kita kena lalu di situ, tempat Nabi banyak ujian tu. Kan? Kita tak buat dekat India ke, buat dekat Pakistan, buat dekat tak ada. Kita buat dekat sana tempat Nabi yang banyak kena balak, kena ujian. Maka kita duduk situ. Sejak Nabi Adam AS dekat Padang Arafah. Padang Arafah, Nabi Adam diuji dengan apa? Nabi yang hebat, tapi terhasil syaitan menghasut dia. Kan? Syaitan macam mana lemah pun terhasil juga walaupun Nabi. Kita ni siapa lah ya Allah? Aku ni suami yang lemah, aku ni isteri yang lemah, aku ni ketua yang lemah. Nabi pun Nabi pun kena, Nabi Adam. Jadi kita ambil di Padang Arafah, kita mohon kemaafan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat Padang Arafah ingat, minta maaf sebab Nabi Adam AS di situ mohon keampunan. Apa ayat dia? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa Adamu. Nabi Adam menerima kalimat, beberapa kalimat-kalimat dari Allah, min rabbi. Allah bagi. Ni Adam, kalimah-kalimahnya, ayat-ayatnya kau baca. Nabi Allah bagi. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Nabi Adam diterima ayat dari Allah. Ni Adam baca. Lepas baca, fataba alaihi, Nabi Adam diampunkan. Ya Allah, kalau Adam AS Nabi buat silap, diampunkan Allah. Ampunkan aku dengan kalimat yang sama ni ya Allah. Apa dia kalimatnya? Mudah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimah yang Allah bagi pada bapa kami Nabi Adam, dibaca di sini Padang Arafah ni. Dan dia diterima taubatnya. Terimalah taubatku ya Allah. Tak payah cerita sirah-sirah yang lain, ambil itu je. Daripada pagi sampai petang. Minta.
Dan selain minta redha, minta kemaafan, susun doa. Catat doa yang kita nak dunia kita dan akhirat kita. Minta doa. Kadang-kadang sampai apa lagi nak baca doa. Kan? Betul. Kalau ustaz pula yang baca, kita tukang dengar, tukang amin. Ustaz tu pusing. Ustaz ni doa sama je. Ustaz dah tak ada idea dah nak doa. Dah tak ada pusing-pusing dah. Tuan-tuan tulis. Merancang nak doa apa. Jangan sampai nanti balik, ini aku tak doakan. Tak merancang. Catat, ada buku, tulis. Doa yang pertama, 1, 2. Nanti sampai sana, buka. Allah tahu dah. Oh, orang ni sebelum doa, dah minta dulu dah. Dah rancang nak doa, aku kabulkan. Kat sini doa. Tulis. Doa ini, doa ni. Nak rahsia, tak rahsia dengan isteri, dengan suami, letak lah. Kan? Abang ada doa? Ada. Kan? Simpan. Doa untuk anak, doa untuk isteri, doa untuk suami, doa untuk kerja, untuk apa. Doa semua. Tapi asas, fatalaqa Adamu min Rabbi tadi. Nabi Adam AS. Tapi kalau itu tak dapat lagi, tak dapat keampunan Allah, maka doa yang lain taklah. Doa minta ampun dulu yang paling penting. Nabi Adam AS punya doa. Itu kat mana tu? Padang Arafah. Dari bila sampai bila? Daripada tengah hari, lepas kita dengar khutbah, lepas khutbah kita semayang zuhur, asar jamaah, dan asar nanti jangan semayang lagi. Sampai dekat maghrib, kita pun bergerak ke Musdalifah, masyair yang kedua. Fazkurullaha indal masyaril haram. Lepas saja faiza afattum min arafatin, lepas saja kamu keluar daripada padang Arafah, fazkurullaha indal masyaril haram. Ingat lagi Allah, sebut nama Allah, masyaril haram yang kedua. Ke mana tu? Musdalifah. Musdalifah nak buat apa? Apa rahsia kat situ? Ketika di Musdalifah, apa? Ada antara sirah-sirah yang lama-lama menyebutkan bahawa di situlah tempat perhimpunan orang-orang Kristian untuk orang-orang Nasrani untuk jadikan tempat dia bermalam. Itu tak apa, dulu agama dululah. Tapi kita Musdalifah untuk bermalam di situ. Ya Allah, di sinilah tempat bermalam. Bermalamnya Rasulullah SAW pernah kat situ. Nabi Ibrahim pun pernah kat situ. Duduk di situ. Musdalifah. Kerja apa pungut? Pungut batu lagi tak kita? Tak ada. Tak ada, semua dah dipungutkan. Kan? Allahuakbar. Jadi dipungut. Dulu saya pungut batu kat situ. Pungut batu. Naik bas, turun, pungut batu. Tak ada lapang-lapang, pasir sajalah. Kata ustaz yang lama-lama, ambil batu, tekan. Kalau pecah, itu bukan batu, itu tai kambing. Kan? Ataupun tai orang tahun lepas. Kan? Jangan cium, mesti busuk punya. Kan? Itu Allahuakbar. Kalau keras, itu batu. Masuk dalam. Okay. Untuk bekal, tuan-tuan tak ada. Masuk hotel nanti dah ada batu siap-siap. Betul-betul? Kita ada. Kami dulu pungut sendirilah, 50 biji. Pungut. Tekan pecah, pecah. Tai tahun lepas, Bangla punya ke apa semua, pecah-pecah kan. Jadi tuan-tuan kasih Allah SWT di Musdalifah bermalam. Jangan sampai tak bermalam, sebutlah nama Allah SWT di ketika itu. Jangan merungut dalam semayang jamaah takhir dari situ. Apa sirahnya? Rasulullah SAW berada di situ, di Musdalifah. Sampai waktu subuh esok, Rasulullah berada di situ. Dan esok kita bergerak ke Mina pula, masyair yang seterusnya, dan digalakkan untuk orang-orang yang mengerjakan haji ini untuk juga berkorban. Rasulullah bawa berapa ekor? Untuk raya apa tu, untuk jemaah haji Rasulullah kan, 10 Zulhijjah Rasulullah bawa berapa ekor kan? 100 ekor Rasulullah bawa. 63 ekor Rasulullah sembelih. 63. Yang selebihnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang sembelih. Jadi Rasulullah sembelih, Sayyidina Ali pun sembelih. 100. Jadi siapa kata orang yang tinggal di Malaysia korban, orang yang di sana tak payah korban. Jumpa macam mana musyrik untuk buat korban, bayar, tak payah sembelih, bayar je kan. Untuk buat korban supaya ia betul-betul haji kita menepati apa yang Nabi SAW lakukan. Tapi Nabi dihirup makan kuah korban tu. Tapi kita janganlah minta, kan? Memang tak dapatnya sebab dikorbankan di tempat yang lain di kawasan sana. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, sampai saja di di Mina atau Musdalifah tu ada satu masjid di Mina lah, satu masjid yang bernama Masjid Khaif. Apa namanya? Masjid apa? Khaif. Masjid Khaif. Di situ ada satu peristiwa yang saya ceritakan sedikit. Masa Rasulullah SAW berada di masjid tu. Masjid tu, kalau tuan-tuan dapat semayang, alhamdulillah, Nabi Musa semayang kat situ. Nabi Musa, kalau ikut sejarah, pening pula Nabi Musa kan kat Palestin. Macam mana boleh? Dia semayang di situ.
Itu sirah lama lah. Maka Rasulullah SAW berada di masjid itu berbual-bual dengan para sahabat yang besar-besar, hebat-hebat. Tiba-tiba datang 2 orang sahabat yang ikut bersama 140,000 orang haji tu. Antaranya 2 orang sahabat datang jumpa Rasulullah SAW. Di mana tu? Di Masjid Khaif di Musdalifah atau di Mina tu. Maka Rasulullah SAW nampak 2 orang tu datang jumpa Nabi SAW. Datang nak dekat dengan Nabi saja. Orang tu belum tanya lagi. Belum nak tanya, ya Rasulullah, aku nak tanya sesuatu. Belum tanya lagi tu benda tu. Rasulullah cakap, wahai 2 orang sahabat, engkau nak cerita ke aku yang nak cerita? Kan? Engkau nak tanya ke aku yang nak sebutkan apa yang kau nak tanya tu? Nabi dah tahu dia nak tanya apa. Ya Rasulullah, demi kebaikan, demi kelebihan engkau lah yang cerita. Sebab kau dah tahu dah apa yang kami nak tanya. Apa yang dia nak tanya? Dia nak tanya, ya Rasulullah, sejak kami keluar dari rumah tu, keluarkan bekalan, langkah pertama, sampai sekarang bersusah payah mengerjakan haji ni dah macam-macam, kami dapat apa? Dia nak tanya tu. Mungkin persoalan ni yang kita nak tanya. Kami dapat apa? Susah payah ni, keluar duit, keluar ini, tinggalkan anak, tinggalkan itu. Ada berkorban sana, banyak korban yang orang tahu, yang orang tak tahu. Yang bakal akan dikorbankan pun ada. Maka apa yang kami dapat? Maka Rasulullah SAW jawab dengan hadis yang panjang dalam kitab Mekah karangan Ustaz Basir Abdul Samad tu ada dalam tu. Cerita hadis tu. Bacalah. Jadi dia kata, keluar sahaja daripada rumah, keluar langkah pertama, Allah ampunkan dosa kamu. Langkah kedua, ampun dosa. Langkah kedua, 3, ampun dosa. Apa yang kamu lontar, jamrah 1, 2, 3, semua ampun dosa. Semua ampun dosa. Rupanya semua ampun dosa. Nanti di akhir sekali, kata Rasulullah SAW, di akhir kamu habis tawaf, ifadah dan habis semua sekali, maka akan datang malaikat kepada kamu. Malaikat akan datang. Nampak tak nampak, tapi pasti datang. Kalau nampak, memang dah dekat dah. Dah dekat sangat. Nampak? Malaikat akan tepuk. Malaikat akan datang dan meletakkan sayapnya di bahu kamu. Letakkan. Tak. Wahai fulan bin fulan. Dah habis ifadah. Rasa begitu. Lepas tawaf dah bergelar haji, keluar saja daripada dah haji dah habis, malaikat letakkan sayapnya di bahu kamu, dah akan disebut, wahai fulan bin fulan, i'malu salihah, beramallah soleh selepas ini. Beramal solehlah selepas ini. Tinggalkan segala keburukan-keburukan yang pernah engkau lakukan. Sebab dosa kamu yang lalu semua telah Allah ampunkan. Allah ampunkan dengan Al-Afu, bukan dengan Al-Ghafur. Al-Afu maknanya semua kesalahan dan kesilapan sikit seolah-olah sebelum ni tak ada dosa. Gitu. Bukan tinggal kantong-kantong dosa, tak ada. Habis terus. Seolah-olah sebelum ni tak ada. Dan dibayangkan seperti bayi yang baru dilahirkan. Bayi bukan badan lah, badan memang bulu. Kan? Tapi dosanya tu macam bayi yang baru dilahirkan. Tak ada dosa langsung. Maka balik, malaikat dah tepuk badan kita. Macam kita kalau orang lah, ingat balik haji ni, beramal soleh, Allah dah ampunkan dosa. Itulah malaikat sebut. Letak, wahai fulan bin fulan, disebut nama kita. Kamu telah diampunkan seluruh dosanya oleh Allah. Maka beramallah soleh selepas ini, tinggalkan semua keburukan-keburukan yang pernah kamu lakukan, mudah-mudahan istiqamah. Meninggalkan keburukan dan buat baik itu sampailah ke akhir hayat. Kita doa sama-sama, sebut 3 kali supaya mudah-mudahan azam. Nanti dibalik, tinggalkan segala keburukan yang ada semampu kita dan Allah berikan istiqamah. Sebagaimana doa Imam Hasan Al-Basri, Allahumma anta rabbi farzuqni al-istiqamah. Kita baca ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta Rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma anta Rabbuna farzuqna al-istiqamah. Imam Hasan Al-Basri pun minta doa, minta istiqamah. Kita juga bisa istiqamah. Sebab istiqamah tu kerja hati. Hati tu milik Allah. Mintalah dengan Allah. Jadi dekat pada Arafah nampak apa? Rabbana zalamna anfusana. Karang doa.
dekat Musdalifah malam-malam tu doa supaya malam-malam aku berjaga di sini ya Allah, nanti bermalam di Malaysia juga aku nak berjaga tahajud, aku tak pernah tahajud ya Allah, bacalah. Mudah-mudahan di Mina pun begitu, tempat Nabi Ibrahim berkorban, ya Allah aku pun kau berikanlah peluang untuk berkorban untuk agama engkau, insya-Allah taala. Sekadar itu masyair ni, siapa yang muliakan masyair tu, wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, apa dia? Fa innaha min taqwal qulub. Ia asal datang niat untuk memuliakan masyair-masyair di sana tanah haram semua tu adalah asal daripada hati yang takwa yang tuan-tuan ada. Asal daripada itu kumpul duit, doa, sabar dengan kuliah celoteh 3 orang ni pun satu masalah juga ni kan. Bila nak habis sekarang? Allahu a'lam. Itu saja. Jadi sekadar itu mudah-mudahan sedikit daripada kami ini ada manfaat buat kami sendiri dan buat tuan-tuan. Saya ucapkan mungkin tak jumpa lagi, ucapkan selamat jalan dan selamat bermusafir menuju ke tanah haram, sertakan dengan doa, insya-Allah mudah-mudahan apa yang ditinggalkan, apa yang dibawa semua yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.